utama tu lah tadi. Daun fig, lemon rind ataupun Moroccan clay. Yang warna merah glitters ya. Yang warna merah parutan lemon kering, parutan kulit lemon kering. Yang warna hijau, hijau tak ada buku yang 110 gram, dah out of stock. Yang warna hijau sebut Moroccan clay, kita letak di situ sebagai bahan tambahan utama. Wangi dia datang natural, dia tidak terlalu wangi sabun. Kalau pihak mana-mana yang kata, oh saya nak sabun yang wangi, saya tak kisahlah apa bahan ada dalam tu. Tidak. Ini kita masuk olive oil, kita masuk coconut oil, kita masuk aloe vera, madu, essential oils dan bahan utama tadi. Parutan lemon rind kering dengan apa tu? Dan satu lagi warna hijau Moroccan clay. Ya, terima kasih Jahangir Muhammad Jewel. So macam tu, yang ni kita pack dalam kotak macam ni sebab dia besar. So kita tak letak dalam pouch. Pouch ni untuk door gift saja. So kita letak dalam kotak macam ni dan kita deliver lah kepada customer. Macam tu. So siapa-siapa yang berminat boleh PM DM saya. So dalam mana yang baru masuk tu, tulisan-tulisan ni kita tidak masuk ya dalam bila orang order, kita tak masuk lah belakang ni. Tulisan-tulisan ni kita hanya masuk macam ni saja. Ya. Tulisan-tulisan ni hanya untuk nak maklum di sini dalam live. Yang sabun ini ialah 25 gram, RM4 harga. Dan ada bahan utama yang kita masuk tambahan tu Moroccan clay. Begitu. Dia bagus untuk wajah dengan badan. Boleh pakai, selamat, tak ada masalah. Yang ni pun sama. Jadi kita tak ada dah buat dengan serbuk daun fig leaf ni. Kita ada sekarang parutan kulit lemon. Parutan kulit lemon kering. Homemade. Dan selamat, safe. Sebab kita guna base sabun yang premium. Okey, siapa yang ada soalan boleh ajukan soalan tu. Wangi tidaklah terlalu wangi. Kita masuk olive oil, coconut oil ya dalam apa tu, dan madu. Selain daripada essential oils dengan aloe vera. Siapa yang ada soalan boleh ajukan. Kita target wedding planner dengan event organizer untuk door gifts ni. So kita bungkus cantik-cantik lah. Yang 50 gram kita taruh dalam pouch, bukan dalam kotak. Yang 25 gram pun kita taruh dalam pouch, bukan dalam kotak. Yang 100 gram RM16 ini kita taruh dalam kotak. Kalau nak beli sebuku macam ni, kita taruh dalam kotak macam ni. Okey, kita taruh dalam kotak. Dan kita apa tu lah, hantarlah ke deliver untuk personal use lah. Untuk door gift memanglah tak rasanya terlalu mahal untuk door gifts. Tapi siapa yang nak buat special door gift tak ada masalah. Boleh je order 100 yang 100 gram ni RM16, kita boleh bagilah macam RM15, RM14.5. So itulah dia. Kalau order banyak lah, 100 buku ke. Itulah dia ya, penjelasan daripada saya tentang sabun door gifts ini dan sabun untuk pemakaian sendiri. Belakang kita taruh seal kita, RSFG seal kita. So siapa yang nak dapatkan produk daripada saya ni, cepat-cepatlah boleh hubungi saya di PM dan DM, dan dah ada pun nombor telefon saya tertera di situ. Di dalam kotak begini ya, sudah ada nombor telefon saya tertera di situ. So siapa yang menonton, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kerana meluangkan masa untuk nak mendengar perkara ini. Dan saya alu-alukan lah wedding planner ataupun event organizer untuk dapatkan apa tu, barang ini, produk ini. Ini natural ingredients, kecuali pada base sabun itu saja. Semua yang lain tambahan natural ingredient. Jadi selamat untuk pemakaian penggunaan.
Wangi ya, wangi essential oils. Kita tak letak perfume yang tambahan ke apa, tidak. Okey, itu dah saja dari saya, Siti daripada RSFG. Assalamualaikum. Nampaknya tak